Crane lift, skyscraper scrape skies hem. Rooftop parties where the ballers condemn. Market trends like a wild fever dream. Investing in the land where the dollars gleam. Crane lift, skyscraper scrape skies hem. Rooftop parties where the ballers condemn. Market trends like a wild fever dream. Investing in the land where the dollars gleam. Landlords realty in the boss mode. Penthouse suite space to unload. Developers rich cruise on that new road. Buy low, sell high, story or get bold. Landlords realty in the boss mode. Penthouse suite space to unload. Developers rich cruise on that new road. Buy low, sell high, story or get bold. Option or cash in the locker. Pretty sweet space to unload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Usamah Property Agent. Hari ini saya dan tim berada di Taman Tun Dr. Ismail. Taman Tun ni saya rasa saya tak nak cerita lebih pasal area dia sebab Taman Tun ni dah well known dan dia dah strong. Daripada nama dia sendiri pun dah strong. So hari ini saya nak review antara tempat dekat Taman Tun ni yang guarded. Dia bukan gated guarded di kawasan lama tapi dia guarded. So untuk security purpose dia agak okey lah sebab dekat Taman Tun ni banyak juga area yang tak guarded lah. Dan rumah ni pastinya bukan dekat jalan utama lah. So orang tak lalu lalang untuk safety anak-anak ke apa sangat okey. Jadi rumah yang saya nak tour kali ini adalah sebuah rumah yang owner dah demolish, dia buat baru balik. That's why dari segi fasad dia, dari segi design dia, kita nampak cantik dan consider baru. Jadi rumah ni tanah berkeluasan 8,200 square feet dan build up around 4,200 square feet. Saya nak tunjuk kepada anda semua sebuah banglo di Taman Tun yang tersegam indah ini. Dari segi parking dia, dekat sini posh area boleh memuatkan 2 kereta sahaja dan along this driveway ni kita boleh muat lagi 4 kereta sebenarnya. Tapi kalau anda rasa tak cukup dan anda rasa agak compact, kita ada a few option lah. Sebab rumah ni owner just dirikan sebuah banglo 4,200 square feet saja. Dekat sisi dan belakang rumah masih luas halaman yang owner tinggalkan. So, jom ikut saya tour. First thing, masuk je sini kita akan jumpa satu swimming pool dekat sini. Swimming pool ni tadi saya datang lagi teruk condition dia sebab daun-daun kering semua masuk. Saya dah cuci sedikit tadi, nampak. Tapi still, daun kering masuk balik. So, dekat sana, kita ada satu terrace area yang berhubung dengan living area. So, sebelah sisi sana, kita ada halaman yang owner tinggalkan untuk anda sama nak landscaping ataupun future planning sekiranya anda nak buat renovation, extension terhadap rumah ni lah. So, sebelah sini lah antara cadangan saya. Sekiranya anda tak cukup parking, just buat satu parking area. Tapi di ke belakang sikit daripada rumah lah. Dan rumah ni, dia facing south. Rumah ni freehold, facing south dan condition dia memang well maintained by owner lah. Sebab setiap minggu 2 kali gardener dengan cuci rumah datang cleaner untuk bersihkan rumah. So ni halaman belakang dia. Boleh nampak sangat luas dekat sini. Dan maaf ada gangguan sikit bunyi sebab sebelah kita ni ada satu banglo buat major renovation. Dia pecah rumah, dia buat baru balik. So memang luas. So ini saja halaman yang ada. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Okay, jom saya bawa masuk dalam. Dekat dalam rumah ni kita boleh nampak layout dan design yang owner datangkan memang sangat open dan modern. Daripada pintu masuk ni kita ada tangga terus naik ke atas. Tangga pun memang selesa, lebar dan luas kat sini. Dekat sini kita adalah space sikit kalau anda datangkan dengan chandelier. Memang auto naik seri dah rumah ni. Dan dekat depan ni kita ada satu guest room lengkap dengan bilik air dia sendiri. So dekat ruangan sini kita ada satu dining area yang ada tingkap dan pintu kat sini untuk more lighting dengan perudaraan kalau nak buka pintu dia. Dekat sini kita punya living area sangat luas dan selesa. Nampak kat sini sebab living area dia ni dia connecting dengan terrace area dekat luar ni. So dekat sini daripada living area anda terus boleh keluar ke sini
dan terus ke pool kat sana. Dan kat luar ni boleh lah untuk bersantai, nak barbecue, nak minum teh kat sini ke apa, memang sangat selesa. Sebelah sini kita ada wet and dry kitchen dia. So dekat sini dia ada satu table ataupun mini bar kat sini untuk anda duduk, nak minum ke bersantai. Dining kat sebelah sana. So dapur dry and wet dia sekalikan sahaja dekat sini. Ada satu island kat tengah ni. Dan kita nampak kat sini everything dah complete Cuma saiz sahaja, depend kepada anda. Kalau anda rasa macam kecil lah, nak besar lagi, tu sebelah sana halaman dan ruang masih ada, anda nak extend ke apa. Dan dekat bawah ni dia ada satu guest room tadi plus satu storeroom dekat sini dan maids room dia belakang ni. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Dekat atas kita ada 4 bilik, 3 bilik air dan kita ada satu space family area yang sangat luas dan selesa dekat sini. So dekat sini kita punya master bedroom. Master bedroom dia memang sangat luas dan cantik kat sini sebab kiri dan kanan kita ni kita ada cermin tingkap yang membolehkan cahaya natural masuk Dan daripada sini kita nampak swimming pool dekat bawah tu. So master bedroom dia ni, bilik wardrobe dia. Sangat besar dia memang saiz macam saiz bilik tau. Memang besar lagi dia punya master bedroom punya wardrobe. Dan ini adalah toilet untuk master bedroom. Memang cantik. Dekat atas ni, bilik ni sahaja yang tak ada bilik air. Sebab bilik ni dia connecting dengan wardrobe master bedroom. So bilik ni dia adalah sebahagian daripada master bed lah senang cerita. Sama ada anda nak buat anda punya private gym ke, what else, office ke something lah. So bilik ni sahaja yang tak ada bilik air. Lagi 2 bilik ni dia ensuite dia datang sekali dengan toilet, bathroom masing-masing. So bilik ni anda boleh nampak saiz dia sangat luas dan selesa. Kat sini bilik kedua ataupun ketiga untuk rumah ni dilengkap dengan bilik air. Dan ini bilik air dia. Dan bilik last kat sini. Jom. So ini bilik last. Saiz sangat selesa, besar. Mungkin bagi anda rasa macam tak cukup bilik lah kot. Sebab ada certain orang diperlukan mungkin 5 ke 7 bilik. Macam rumah ni, dekat atas memang ada 4 tapi dia macam consider 3 lah. Sebab yang ada dengan toilet lah. Bilik ke-4 tu, dia connecting dengan master bed. Depend nak tutup, nak jadikan bilik pun boleh. Cumanya kena adjust untuk bilik air lah, untuk toilet dia. So dekat atas ni, 3 atau 4. Depend pada anda punya keperluan. Dekat bawah tu ada satu guest room plus 2 bilik lagi tau. Buat satu store, besar store tu, cuma tak ada toilet untuk anda guna. And then satu lagi adalah maids room. Jadi untuk rumah ni dia 5 ke 6 bilik sahajalah. Mungkin kalau orang perlukan 7 atau lebih, kena adjust sikit lah. Macam rumah ni, kalau kira on market, dia consider murah tau. Sebab rumah ni harga di bawah 7 juta. Dan saya nak ambil kesempatan sebelum last video ni, untuk orang Taman Tun yang tengok video ni. Sebab saya tahu Taman Tun adalah taman yang dah mature, dah lama. Untuk generasi awal, mungkin dah pencen sekarang ni. Orang government yang besar-besar dulu lama-lama yang dah stay sini. Mungkin kalau anda ada, contohlah, saya tahu Taman Tun ni orang sayang nak keluar. Tapi contoh ada yang nak keluar dari Taman Tun, nak jual, boleh roja saya. Sebab saya memang, ini adalah area yang kalau buat list tu, Taman Tun adalah taman nombor 1 list tau. Untuk tempat yang saya paling suka. Sekiranya saya ada duit nak beli, saya nak stay Taman Tun. So bilik ni, last dia. Ini adalah bilik air dia. Cantik Okey, sekian untuk house tour saya pada kali ini. Sebuah banglo 2 tingkat berkeluasan 4,200 square feet. Banglo 2 tingkat
di atas saiz tanah yang sangat besar, 8,200 square feet, halaman sangat luas, dan untuk future rumah ni banyak lagi untuk anda nak tambah-tambah ke apa. Dan sekiranya anda suka dengan build out sedia ada ni, percayalah, dia punya condition sangat bagus. Saya boleh bagi 9/10 lah. Memang tak banyak-banyak buat lah. Minor-minor sikit-sikit yang nak touch-up saja. Sebab everything dalam good condition kerana owner sentiasa maintain rumah ni, panggil cleaner dan gardener lah untuk jaga kawasan dan dalam rumah dia. Harga untuk banglo ni kita open pada harga 6.7 juta, highly nego So kalau anda cari kat sini, saya tak nak mention harga last sebab benda tu bahaya. So kita tak nak kacau market. So harga ni sangat murah sebab kalau market value of course 7 juta untuk rumah ni. Dan rumah-rumah lain pun kalau kita tengok on market harga 6 juta lebih tu, mungkin banglo-banglo yang agak lama anda kena buat balik, nak ubah fasad ke apa, something macam tu. Dan yang penting condition dan location rumah ni dia guarded dan dia bukan dekat jalan utama. So tak busy sangat dan kawasan ni sangatlah security dia tu insya-Allah lah sebab dekat dengan guard semua. Memang sini everything okay lah. Saya pun tak nak cakap apa sebab Taman Tun ni kalau tanya saya sangat sukakan Taman Tun ni. That's why saya very happy kalau ada rumah unit yang orang minta saya tourkan dekat Taman Tun ni. Memang saya happy sebab ini adalah top tier list saya. Nombor 1 kot Taman Tun ni. Saya paling suka lah. Kalau tanya saya, kalau saya one day saya sukses banyak duit ke apa, nak stay kawasan elite mana, saya akan cakap saya nak Taman Tun. Yang kedua baru Damansara Heights saya cakap. Sebab Taman Tun dia ada aura yang tak ada dekat tempat lain. Orang Taman Tun dia akan faham apa yang saya maksudkan. Orang yang biasa ke Taman Tun pun akan faham. Sebabnya memang Taman Tun ni different compare area-area lain yang elite lah. So kalau anda berminat dengan rumah ni, rumah banglo, freehold, guarded, individual design of course lah. Sebab sini boleh tukar-tukar apa, bukan anda developer. Berminat je, boleh contact saya, nombor di atas seperti biasa, boleh screenshot, boleh save, boleh pause kat TV kejap, salin, nak call terus ke, nak WhatsApp ke. InsyaAllah kalau berminat, boleh aturkan viewing bersama saya. Sehingga itu sahaja untuk video kali ini. Saya pun tak tahu nak cerita apa dah pasal rumah ni. Sebab saya more kepada location lah sebenarnya. Rumah pun dalam keadaan baik lah. So, itu sahaja. InsyaAllah jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.